Contohlah roommate kita ke yang lama dekat bazar belajar kan, kita lupa. Jadi apa yang boleh kita buat untuk hilangkan rasa kegelisahan yang kita kena bayar kat orang tu? Kita berserah kat Baitul Mal. Baitul Mal boleh pegang, dia jadi pemegang amanah. So bila mana tak ada hitam putih harta tu diwakafkan, tapi telah pun dilaksanakan, maksudnya dibina surau, orang kampung pun dah biasa surau dekat situ, tapi tiada pembuktian harta tu diwakafkan, tu agak sukar lah. Jadi benda ni mungkin orang ambil mudah kan, nak wakafkan tapi cakap mulut je, buatlah surau kat sini, surau solat kat sini ramai-ramai, macam tu. Sampai satu masa anak-anak pun dah besar, sampai ke cucu pun tak tahu harta tu diwakafkan. Dia ingat dia punya sebab nama masih nama pewakaf tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast di Sebalik Sampul, dan pada episod kita pada kali ini kita bersama dengan seorang panel ataupun tetamu yang sangat istimewa. Beliau ini kita boleh kata pegawai syariah daripada Majlis Agama Islam Selangor, Ustaz Najib. Boleh Ustaz Najib perkenalkan diri sedikit, latar belakang dan apa yang Ustaz Najib buat di MAIS? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ataupun host kita pada kali ini, episod kali ini, Cik Razi. Betul, Cik Razi. Okey. Baik, kita pun baru kenal tadi kan. Itulah. Jadi saya kenalkan diri, saya Muhammad Najib bin Muhammad Ismail. Sekarang saya bertugas di Majlis Agama Islam Selangor sebagai pegawai syariah. Nak katakan sebenarnya taklah lama sangat dekat Majlis Agama ni, baru 3 tahun baru macam tu. Dan pun baru je masuk ke bahagian syariah, bahagian pegawai syariah ni lah. Sebelum ni saya 3 tahun itu penuh di Baitul Mal sebagai pegawai siasatan. Siasatan. Apa pegawai siasatan buat? Siasatan dia berkenaan dengan Baitul Mal lah terutamanya. Khususnya bagi kes pusaka, faraid, hibah dan fidyah, harta tak patut syariah dan sebagainya lah, berkenaan dengan yang ada dalam Baitul Mal itu sendiri. Sebab kalau kita cerita Baitul Mal ni sebenarnya ruang lingkup dia sangat luas. Dalam kitab-kitab mazhab fiqh sebut Baitul Mal ni sangat luas. Hatta orang yang nak minta bantuan pun perlulah minta dengan Baitul Mal. Dalam bab nafkah pun, apabila orang yang sepatutnya memberi nafkah kepada orang yang tertentu seperti isteri ataupun anak, bila tak mampu, kena minta ke mana? Ke Baitul Mal. Boleh minta ke Baitul Mal. Baitul Mal ni kadang dia merangkumi, kalau dalam skop lebih luas lagi di luar Malaysia sebenarnya, lebih luas lagi, termasuklah zakat dan sebagainya. Baitul Mal tu adalah orang kata rumah harta untuk orang Islam. Ya. Jadi bila sebut harta ni banyaklah, ada zakatnya, ada berkenaan dengan pusaka umat Islamnya dan sebagainya. Hatta Baitul Mal sendiri pun dalam pewarisan mewarisi bagi isteri mati ataupun orang yang meninggalkan dunia tanpa meninggalkan waris. Maksudnya Baitul Mal juga mewarisi bagi betul. Contoh seorang suami meninggalkan seorang isteri je, tiada waris, tak sempat dan sebagainya, baru kahwin, dan tiada adik-beradik, tiada ibu bapa. Jadi Baitul Mal lah yang akan mewarisi harta pusaka si mati tadi. Soalan yang mungkin lebih asas daripada apakah yang daripada Baitul Mal tadi tu. Saya kira ini bukan antara kekeliruan kebanyakan besar umat Islam di Malaysia lah. Mungkin setiap negeri berbeza. So dekat setiap negeri kita ada Majlis Agama Islam, dan kita ada juga Jabatan Agama Islam Selangor lah, MAIS dengan JAIS. Apa beza ataupun apa beza fungsi kedua-dua ni? Kadang orang confuse, kata nak pergi minta bantuan ni dekat JAIS lah, ataupun sebenarnya dekat MAIS ke, macam mana? Faham. Benda ni, soalan ni sangat menarik, dan benda ni dah selalu berlaku kan. Kadang-kadang tu banyaklah jiran kita je sebelah rumah main sebut JAIS, main sebut MAIS. Kita yang ada kat dalam ni sebenarnya salah tu, itu JAIS sebenarnya. Apa beza sebenarnya dengan MAIS dengan JAIS? Dia kadang-kadang ni pun ada dekat negeri-negeri lain juga. Betul. Dia ada perbezaan dia. So bila mana majlis ataupun jabatan, dah confirm nama itu berbeza. So dalam keadaan ini sebenarnya nak faham, JAIS itu, Jabatan Agama Islam itu adalah badan pelaksana.
dia yang melaksanakan. Tapi bila berkenaan dengan dasar, berkenaan dengan pungutan harta dan sebagainya, berkenaan khususlah dana dan sebagainya adalah majlis agama. Sebab dalam enactment khususnya bila kita tahu perlembagaan Malaysia ni kan, peruntukan pengurusan hal ehwal Islam ni adalah berdasarkan negeri-negeri yang diketuai oleh sultan ataupun raja setiap negeri lah. Jadi di bawah raja ni ada institusi yang akan mengelola atau mengendalikan yang diperuntukkan di bawah enactment, di bawah enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri masing-masing. So dekat situ memperuntukkan majlis agama dia ada fungsi dia, iaitu dia lebih kepada dasar. Saya cerita umum lah kan, bagi semua orang faham. Majlis agama ni lebih kepada dasar, yang mencipta dasar, yang membuatkan apa-apa peraturan dan sebagainya adalah melalui majlis agama lah secara generalnya. Dan jabatan agama adalah pelaksana. Tu kalau kita nampak orang nak nikah je pergi mana? Jabatan agama, bukan majlis agama. Betul. Orang nak sekolah macam sekolah agama kan, sekolah rendah agama ke, ataupun bila sekolah menengah ada sekolah agama menengah kan. Itu di bawah mana? Di bawah jabatan agama. Juga masjid-masjid, pengurusan masjid dan sebagainya di bawah mana? Jabatan Agama Islam Selangor. JAIS lah, JAIS. Jadi itu ada dua bidang kuasa berbeza. Kalau kita rangkumkan sebenarnya jabatan agama ni adalah pelaksana. Tu dia melaksanakan isu nikahnya, masjidnya, isu tauliah kan. Tauliah walaupun majlis agama yang benarkan dalam head letter tu adalah menggunakan majlis agama, tapi pelaksananya tu adalah jabatan agama. Yang interview pendakwa-pendakwa kita nak dapatkan lesen berceramah dekat masjid-masjid tu, yang menguruskan tu adalah JAIS, Jabatan Agama. Tapi yang meluluskannya di peringkat dasar mesyuarat atas adalah majlis agama. Kerana majlis agama diperuntukkan untuk menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan negeri lah. Kalau kata Selangor, majlis agama. Jabatan agama dia lebih pelaksana. Dia macam itulah secara rangkuman ni. Faham ke tidak? Ya, maksudnya kalau nak mudah kata, yang saya bahasa orang awam lah, bahasa layman macam saya ni, melihat kalau berkaitan dengan dana, polisi, dasar, itu MAIS lah. Betul. Dan kita sebagai orang awam, bantuan duit, zakat, semua yang berkaitan dengan duit ke situ. Betul tak? Betul. Daripada masa hidup, zakat, apa lagi? Wakaf ke nak buat kan. Ataupun lepas mati, semualah bermula fidyah sebagai-bagai itu. Semua ke majlis agama. Kalau jabatan agama Islam ni lebih kepada pengurusan yang ialah pelaksana tadi lah. Betul. Sekolah. Betul. Saya tambahan sikit. Tadi berkenaan dengan wakaf, zakat dan sebagainya. Memang majlis agama asal peruntukannya lah. Tapi disebabkan majlis agama terlalu banyak bila nak uruskan pula berkenaan dengan wakafnya, fidyahnya, zakatnya. Jadi kita sub kepada agensi lain pula. Kalau tengok kan kat Selangor ada Lembaga Zakat Selangor. Okey, itu ada MAIS lah. Itu anak syarikat MAIS. Kita panggil sebagai anak syarikat lah, agensi di bawah MAIS. Juga ada wakaf kan, Perbadanan Wakaf Selangor. Juga adalah di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Apa lagi berkenaan dengan yayasan juga bawah Majlis Agama. Macam tu. Baru nampak strukturnya tu. MAIS tu besar dan bawah banyak agensi yang kecil-kecil. Agensi bawah MAIS lah. So ada jugalah badan pelaksana macam tadi itulah. Jabatan agama, ada jabatan mufti, ada jabatan kehakiman syariah. Itu selevel lah, satu dalam hierarki dia tu lah. Macam tu. Dan daripada Ustaz punya pengalaman 3 tahun dengan Baitul Mal, sebenarnya apa macam saya cakap, apa isu-isu semasa yang Ustaz hadapi bila orang nak tahu pasal Baitul Mal ni buat apa? Apa yang selalu Ustaz tanya? Orang tanya Ustaz. Pertama macam yang Cik Fazli cakap, Razi cakap berkenaan dengan bantuan. Ya memang bantuan kita boleh bagi juga. Ada bantuan berbentuk umum lah. Tapi kadang-kadang tu ada yang minta macam bantuan persekolahan yang lebih spesifik, yang perlukan bulanan ataupun kadang tahunan perlukan bantuan kan. Kadang-kadang itu semua kena faham. Memang Baitul Mal ada right, tapi kita pun dah sub benda tu kepada zakat sebenarnya. Still zakat lah yang akan memberikan bantuan dan sebagainya lah. Ada permohonan untuk bantuan-bantuan tu. Tapi kalau bantuan bentuk umum yang mana bukan berkala lah, contoh untuk bantuan minta bajet baik pulih sekolah ataupun baik pulih surau ataupun apa bentuk bantuan umum, boleh minta ke Baitul Mal. Yang itulah kita akan cover. Orang akan silap lah benda tu. Itu yang pertama. Bila yang kedua pula, waris-waris personal datang kepada kita minta Baitul Mal. Dan bila mana lebih isu besar apabila Baitul Mal tu merupakan waris juga.
Faham tak Macam maksudnya? mana tu? Maksudnya tadilah dalam kisah dia si mati, dia ada seorang lelaki meninggalkan seorang isteri. Dia ada waris-waris lain. Jadi Baitul Mal merupakan warisnya lah bersama dengan isteri. Isteri akan dapat berapa? Dalam Al-Quran dia sebut 1/4. Sebab si mati itu tiada waris, kan? Tiada waris ke bawah lah, anak-anak. Jadi isteri 1/4. Jadi bakinya pergi ke mana? Ke Baitul Mal 3/4. Jadi isteri ni datang ke Baitul Mal untuk minta bantuan. Bukan tak boleh daripada sudut untuk meminta bahagian 3/4 tu. Kita memang orang kata luas tapak tangan, apa kita sebut dalam bahasa peribahasa Melayu tu kan. Kita membantu boleh, tak ada masalah. Cumanya bila kita mewarisi 3/4 itu bukanlah kita punya sebenarnya, bukanlah saya punya, bukanlah pengarah kita punya sebenarnya. Itu adalah mewakili umat Islam sebenarnya. Baitul Mal ni kena ingat dia adalah mewakili semua masyarakat Islam. Apa yang kita dapat tu sebenarnya kena pulangkan balik kepada masyarakat Islam sebenarnya. Kadang-kadang orang salah tomah, Baitul Mal bila harta je dapat kat senang-senang dia. dapat Senang-senang dapat. Kadang-kadang saya pegawai kesihatan, saya ada 2-3 kes saya jumpa. Yang mana memang Baitul Mal merupakan waris. Bila kita datang ke rumah dia untuk orang kata dapatkan perbincangan, perdamaian, persetujuan untuk kita bawa ke keputusan di bicara pusaka tu, macam-macam lah kita ditomah tu. Datang-datang, inilah Baitul Mal, datang-datang untuk tuntut harta. Apabila kita sibuk-sibuk cari harta, tak ada nak bagi bantuan dan sebagainya. Bentuk kita kena hadap. Sebenarnya benda ni bukannya kita buat sesuka hati, kan? Benda ni dah disebut dalam Al-Quran. Dalam hadis dia sebut, apabila seorang tiada waris, akulah warisnya. Akulah yang akan mewarisi harta orang tu. Jadi Nabi Muhammad itu merujuk kepada pemerintah ketika itulah. Jadi pemerintah ketika itu dan ketika sekarang ini adalah Baitul Mal, adalah pemerintah yang akan mewarisi harta. Jadi aku tu juga adalah untuk orang Islam sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi orang ramai tak faham. Dan kita pun sebenarnya bukanlah menolak 100% bahagian kita tu memang kita nak tuntut. Tidak. Kita ada budi bicara. Hatta dalam keadaan yang mu'allafnya, kita cerita ada mu'allaf tak ada waris lah ceritanya, kan. Ibu bapa dia mungkinlah masih belum lagi beragama Islam yang asal, kan. Belum Islam. Dia duduk dekat rumah anak dia. Dan anak dia meninggal yang mu'alaf tu. Adakah kita nak halau ibu bapa yang tinggal kat rumah anak tu? Tidak, kita bagi mereka duduk. Dia tak bayar sewa pun tak apa. Macam tu. Kita bagi mereka duduk. Maksud kita ada belas ihsan lagi. Kalau katalah nak dibandingkan ihsan kita dengan ihsan waris-waris lain yang kita tak tahu pun mereka sebenarnya nak tuntut ataupun tak, lagi-lagi kita ceritakan ada waris, tapi adik-beradik waris dia. Macam tadi isunya suami ada tinggalkan isteri, tapi bersama dengan adik-beradik suami. So adik-beradik suami itulah akan cover Baitul Mal tak dapat dah sebab ada adik-beradik suami, kan. 3/4 jatuh pada adik-beradik suami. Adik-beradik suami boleh ke seihsan macam mana Baitul Mal ihsan? Untuk menyerahkan bahagian Baitul Mal kepada isteri tadi. Saya yakin susah mereka nak lepaskan. Sebab kita pun menyelesaikan pusaka-pusaka umat Islam, banyak kes saya jumpa adik-beradik sendiri yang menuntut hak pusaka arwah abang ataupun si mati itu. Bukan nak pergi jauh, keluarga saya sendirilah. Dalam keluarga saya yang jauh lah, kan. Dia, makcik saya tu dia meninggalkan 4 orang anak perempuan. Dan suami dia meninggal dunia. Suami pula ada adik-beradik yang ramai dan yang tinggal kat kampung. So bila kita kata tinggal kampung ni, pendapatannya mungkin kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi bila ada dapat tahu ada durian runtuh, macam umpama durian runtuh lah, pusaka ni, apa lagi, semua yang pejam mata terus celik lah ceritanya, kan. So benda tu bukan nak nafikan itu bukan hak dia, kan. Itu memang hak dia. Cumanya daripada sudut common sense-nya, dia masih ada anak yang belajar, perempuan lagi tu, kan. Sepatutnya lepaskan bahagian, kan. Kita harapnya macam tu. Tapi sebaliknya berlaku, menuntut. Jadi kesian pada makcik saya turun naik mahkamah nak kena, bukan nak menafikan, tapi itulah rumah yang dia duduk dekat sini. Kan. Nilaian rumah pula hampir cecah juta. Lagilah bila kita kira bahagian masing-masing, banyak aku dapat ni, bukan main 3 angka 4 angka, lebih kepada 5 ke 6 angka. Siap seorang boleh dapat. Jadi benda ni memang
orang apa lagi terus aku punya hak ni. Mulalah cakap pasal hak. Kan, tanya ustaz dalam Quran sana ada sini. ini macam ni. Ya, betul. Dia main yang itu. Ya, tidak salah. Boleh kita nak mainkan benda tu. Cumanya kita nak jaga hubungan kekeluargaan itu kan. Dan kita pun bukannya boleh membantu ke arwah keluarga arwah abang kita yang meninggal tu kan. Kita tak boleh pun nak bagi sumbangan. Jadi apa sumbangan kita lepaskan je lah bahagian. Dan itu pun bukan bahagian kita pun yang kita cari kan. Itu hanya kita dapat daripada pusaka seseorang. Jadi benda ni lah banyak situasi yang kita jumpa kadang-kadang tu macam ni sampai orang boleh untuk demi kekeluargaan walaupun keluar daripada rahim yang sama pun boleh bergaduh. Jadi benda ni melibatkan harta ni memanglah sangat ujian ataupun orang kata satu diujilah bila kita ada harta diuji, tiada harta pun diuji. Jadi betul lah sabda Nabi disebut kan, dua benda yang akan menjadi fitnah, iaitu harta dan juga anak. Jadi benda ni betul lah bila saya masuk je Baitul Mal. Sebelum ni saya di mufti wilayah kan. Jadi taklah kita fokus tentang menguruskan harta seseorang kan. Soalan-soalan umum tu adalah bila saya melibat dalam Baitul Mal ni memang kita ceritalah tentang dia lahir pun kita tahu macam mana, dan dia besar pun macam mana, sekolah mana pun kita tahu. Jadi semua benda tu diluahkan. So kita pun merasa macam ni bila kita cerita pasal harta. Kalau daripada apa yang Ustaz cerita dan pengalaman-pengalaman Ustaz tadi tu, adakah adil untuk saya simpulkan yang sebenarnya umat Islam kita pada hari ini masih lagi jauh daripada kefahaman tentang pengurusan harta pusaka tu? Sebab kita boleh nampak dari sudut angkanya, saya ingat mungkin 2022 atau 2023 akhbar menyatakan lebih 90 bilion harta umat Islam terbeku lagi yang dah mati ni, tapi harta tu tidak boleh dimanfaatkan oleh, bukan saja waris, sebenarnya umat Islam pun tak dapat memanfaatkan harta yang sangat banyak tu. Apa kata Ustaz dengan keadaan tu? Betul. Sejujurnya peningkatan itu berlaku. Memang cerita ini sebenarnya faktornya, kita kena cerita faktor jugalah kenapa berlakunya sebanyak jumlah itu untuk harta pusaka yang tidak diuruskan sepatutnya. Dia maksud tidak diuruskan lah. Dia tidak diuruskan, tidak dituntut. Angka terbeku lah istilahnya kan? Ya, istilah awamnya terbeku lah. Tapi istilah pentadbirannya sebenarnya harta ini dibicarakan dekat pusaka kecil, tapi tergantung atas masalah-masalah tertentu. Contoh waris tak bagi kerja sama, bergaduh juga depan pegawai pusaka tu. Cerita pasal hal lama, ni ayah dah bagi aku yang bayar, aku yang beli, kenapa nak kena faraid pula? Macam tu keadaannya. Itu antara salah satu punca lah yang mana kenapa jumlah itu berlaku. Sebab bila bicara tu tak ada kata putus. Waris bergaduh. Pertama. Kedua, waris sendiri tak faham tentang pembahagian harta itu macam mana. Kadang-kadang dokumen tak cukup. Kan? Sampai kematian berlapis-lapis. Kan? Elok yang matinya tinggal warisnya hanya 5, seorang isteri 4 orang anak. Tapi bila itu tahun 2000 meninggal, seorang isteri 4 orang anak. Tapi bila sampai hari ni tak uruskan, boleh jadi 15 ataupun 50 waris terlibat. Sebab apa? Mak dah meninggal, lepas tu anak yang pertama, yang kedua dah meninggal, ada cucu, ada waris-waris diorang. Waris diorang pun ada meninggal juga kemudian, sehingga ke cicit sampai sekarang tak boleh nak uruskan. Sebab apa? Sebab nak melibatkan sampai ke cicit itu. Nak kena jumpa mereka, dokumen mereka nak kena minta. Sampai cicit pun kata, moyang aku ada tinggalkan harta ke banyak mana? Macam tu. Kadang hartanya pun taklah sebanyak atau sebesar mana. Bila diorang fikir aku nak bagi komitmen pun, besar dapat pun besar tapak jubin je nanti kan. Bila diukur lah dengan keluasan nak bagi dengan berapa orang tu. Nak bagi dengan beberapa orang kan. Kadang-kadang sampai puluh-puluhan waris kan. Jadi benda tu rasa diorang tak baloi lah kan, baik aku uruskan benda lain lebih utama. Jadi benda-benda pemikiran macam tu yang buatkan harta kita memang tak boleh nak diselesaikan. Jadi itu antaranya lah pertelingkahan waris, tak tahu saluran yang betul, dengar cakap orang. Kan kadang-kadang dalam satu jemaah tu dia lebih percaya dengan satu komuniti tu kan. Bila jiran cakap, kau kena pergi sini, kau pergi sini, tak boleh buat macam tu, dia ikut. Contohlah macam tadi saya ada satu pelanggan yang datang merujuk saya. Itu sebab dia tanya
dengan tempat yang betul pun boleh salah. Bukan tempat yang betul, kita panggil tempat yang berautoriti lah. Mais Pun kan? salah. Yang tadi bukan pergi tempat mais, dia pergi pejabat tanah. Okey. Sebelum pergi pejabat tanah, dia tanya dulu kat pejabat agama. Pejabat agama kata, oh bukan kat sini untuk buat pusaka, dekat pejabat tanah. Pergi kat pejabat tanah kata, bukan dekat sini, pergi kat mahkamah. Pergi kat mahkamah kata bukan kat sini, dekat majlis agama. So macam bola mereka ditendang-tendang kan. Jadi sampai kat majlis agama barulah tahu ceritanya. Oh sini permohonannya melalui mana-mana sistem apa nak kena mohon. Pusaka ni urusan dia macam mana. Kalau harta banyak ni urusan di mana. Dia ada step prosedur dia. Kalau harta si mati bawah 5 juta boleh uruskan di sini. Kalau lebih 5 juta tak boleh di sini, kena di sana. Macam tu. So nak dapatkan benda tu yang mahal sebenarnya. Konsultasi itu. Jadi kita bukan nak mendabik dada sebab kita ada pengetahuan itu, tapi itu yang berlaku. Kadang-kadang mahkamah sendiri tak tahu urusan macam mana nak uruskan harta pusaka, sebab mereka ialah banyak kes di mahkamah syariah. Nak layan satu persatu itu kadang-kadang susah, mustahil. Kadang-kadang soalan yang diajukan pun perlu kena tanya banyak kali. Urusan apa kan. Baru dapat tahu apa sebenarnya yang pelanggan itu nak. Jadi banyaklah bertanya, tapi tempat yang berautoriti. Walaupun ditendang banyak tempat, pergilah tempat tu. Kadang-kadang bila satu tempat tu mungkin dia tahu, oh sini majlis agama sebenarnya kena buat. Macam tu. Kalau saya nak kita bercakap panjang pasal kesalahfahaman orang tentang tak tahu sebenarnya cara nak buat macam mana, prosedurnya macam mana. Tapi kalau kita pergi lebih basic kepada istilah yang sepatutnya semua orang tahu, apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka, sejauh mana harta yang ditinggalkan oleh si mati itu menjadi pusaka, yang akhirnya proses tu bagaimana, faraid lah, dengan mungkin kita tahu ada banyak lah, membayar hutangnya, pengurusan pusakanya, pengurusan jenazahnya, sampai kepada faraid. So macam mana kita nak memberitahu orang yang kita katakan orang basic lah, orang awam yang sangat awam, langsung tidak ada pengetahuan tentang pengurusan pusaka, apa yang Ustaz nak beritahu kepada mereka harta pusaka ni apa secara bahasa awam lah, untuk orang faham. Bahasa awam. Bahasa awamnya harta pusaka ni apa adalah, saya simpulkan sebenarnya adalah apa-apa harta yang dimiliki oleh si mati itu. Sama ada dia bernilai ke, ataupun sebenarnya kita tak tahu ada nilai ke tak ke, itu harta pusaka sebenarnya. Tak kisah apa-apa harta, termasuklah duit simpanan, duit bawah bantal, duit bawah dalam kocik, jam yang mana-mana yang rosak ke tak rosak ke, tu semua ada nilai. Kalau dinilaikan di tempat-tempat tertentu lah, seperti penilai swasta. Contoh yang saya boleh ambil adalah money converter yang famous, cash converter ke apa tak. So boleh pergi ke situ kalau kata harta tu bernilai ataupun tak. Tapi sebenarnya orang betul lah saya cakap, kadang orang awam tak tahu harta pusaka ni apa sebenarnya kan. Adakah selimut ayah yang gunakan tu pun harta pusaka kan, dan sebagainya. Jadi yang dah disimpulkan bersumberkan kitab fiqh, dia kata memang apa yang ditinggalkan oleh si mati yang bernilai. Jadi apa-apa bentuk lah yang dikira sebagai bernilai. Cumanya kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak uruskan. Itu persoalan yang seterusnya. Dia tahu ada duit dalam bank ayah, tapi dia buat tak tahu. Nak keluar pun tak pandai macam mana nak keluarkan harta ayah tu kan. Jadi benda-benda macam ni memang agak sukar untuk kita sebagai orang awam, yang kalau kita berada di tempat betul-betul awam lah, kat kampung, memang tak tahu kan. Paling tidak pun cubalah tanya pejabat agama. Tapi pejabat agama saya tak boleh nak bagi satu kepastian mereka pun tahu. Tapi setidaknya mereka boleh bagi pandangan lah, iaitu pergi ke mahkamah mungkin pergi ke majlis, mungkin jalannya jauh sikit. Tapi bila yang penonton bila dengar dah tahu ni, cubalah sebarkan. Harap-harapnya begitulah. Ya betul. Memang kena sebarkan, sebab kadang-kadang orang tak tahu. Walaupun sebenarnya kita bukannya kita yang mengeluarkan keputusan pembahagian harta tu, tak, tapi kita yang menyebarkan dakwah tentang macam mana nak uruskan harta pusaka ni secara pentadbiran lah, macam tu. Itu yang pertama lah, maksudnya orang tak faham tentang harta yang bagaimana yang dinilai sebagai harta pusaka. Betul. Soalan seterusnya adalah siapa pula yang layak kata harta pusaka ni? Ini yang macam menjadi katalah perbalahan ataupun pertembungan lah antara dia ni waris ke tak waris tu pun satu katalah bila masing-masing duduk satu, adik-beradik contohnya kan, adik-beradik ada, padahal si mati ada 3 anak lelaki, mungkin ada ayah lagi kan. Betul. Tapi adik-beradik kata ada bahagian juga sebab adik-beradik. So macam mana kita nak
nak fahamkan orang macam ni yang sebenarnya waris ni pun dia ada turutan atau apa kita panggil. Kita panggil kelayakan untuk mewarisi tu adalah orang-orang tertentu tu lah. Waris-waris pusaka. Dia tak semestinya bila ada somehow related kepada si mati kau terus automatik ada waris jadi pewaris. Dia betul lah, dia ambil tingkatan waris yang paling dekat, itulah yang lebih utama sebenarnya dalam bab faraid ni sebenarnya. Betul, benda tu pun kadang-kadang orang tak tahu. Kan siapa yang mewarisi. Lagi-lagi bila melibatkan sebenarnya ada hubungan yang tak baik dalam keluarga itu. Dan dia ada orang macam anak angkat ke, anak susuan ke, anak saudara ke kan, melibat sama, dia akan fikir sebenarnya dia yang bela aku yang dapat. Sedangkan dia anak saudara ataupun anak angkat. So benda itulah yang akan macam berpusing-pusing kadang-kadang siapa yang layak dan sebagainya, sehinggalah kita bergaduh. Tapi kadang-kadang sebenarnya mudah dah sekarang nak kirakan faraid ataupun siapa yang layak tu sekarang mudah. Dekat internet dah ada dah. Internet kita boleh search kalkulator faraid. Lagi-lagi majlis agama lah. Kadang-kadang kita boleh search kalkulator faraid je. Faraid betul. Kalkulator faraid majlis agama. Kita punya kalkulator tu kadang-kadang menjadi rujukan mana-mana orang lah. Hatta pejabat pesaka pun guna kita punya kalkulator. Mahkamah pun kadang-kadang guna kita punya kalkulator juga. Sebab dia memang sangat-sangat clear. Kita boleh tahu dekat dalam tu ada rajah yang kita boleh semak sama ada orang ni layak ataupun tak. Kita just masukkan je input tu. Kita masukkan si mati, lelaki perempuan. Kemudian isteri ada berapa. Kalau kata si mati itu lelaki, isteri lah dia keluar berapa isteri. Kalau si matinya perempuan, dia keluar suami je lah, ya atau tidak ada kan. Lepas tu ada lah maklumat-maklumat lain yang kita masukkan. Bapa si mati ada lagi ke tak, ibu si mati ada ke tak, anak-anak ada lagi ke tak. Jadi secara nak faham lah untuk dalam sesi kali ni nak faham mudahnya, sebenarnya orang yang layak mewarisi pusaka ni adalah orang yang dikelilingi si mati tu. Dalam orang kata kita panggil family tree kita, orang keliling kita dalam family tree tu yang paling dekat. Iaitu siapa? Ibu bapa lah kepada si mati. Juga isteri, suami isteri lah. Suami isteri suami pasangan dan juga anak-anak. Kalau ada semua ini, maka semua ni yang berhak dapat. Serentak. Senang cakap itu. Betul, senang cakap macam tu. So maksudnya adik-beradik ke apa ke tak dapat lah. Ipar duai ke lagi jauh lah tak dapat. Sepupu sepapat pun lagi jauh lah dapat. Lagi-lagi bila ada waris lelaki, memang menghalang lah waris-waris yang jauh dapat. Macam tu. Faham. Dia bila faraid ini memang dia kena menulis ataupun kena dilakar sebenarnya. Tapi saya rasa dengan kalkulator tu sangat mudah lah kot. Betul. Sangat bantu. Betul, sangat mudah. Kita just masukkan tu, nanti dia akan keluar. Paparan khususnya adalah rajah salah silah tu. Kalau kita masuk je apa yang ada, sebab dia akan list out semua family kita kat dalam tu. Kita just masukkan je. Ya atau tidak, ada tidak. Ada tidak. Kalau dah masuk semua tu, dia akan keluar siapa yang layak, siapa yang terhijab. Terhijab tu terhalang lah dapat. Dekat situ dia dah automatic. Tapi siapa yang dapat, siapa tak dapat kat situ. So mudahkanlah untuk orang awam tengok, dia ni kau dapat ke tak kan. Masukkan je lah maklumat dia, apa hubungan dia dengan si mati. Rupa-rupanya dia adalah biasanya adik-beradik kan, saudara seibu sebapa lelaki. Ada anak lelaki, ada anak perempuan, maka terhalang. Tak dapat lah dia. Dia macam tu. Tapi isu tu satu perkara. Benda tu dah boleh dapat kata penjelasan. Saya rasa mana-mana pendakwah ataupun penceramah dah ceritakan tentang faraid ini. Banyak dah boleh dapat dekat TikTok ke. Bukan penceramah je, kadang-kadang syarikat-syarikat amanah ataupun mana-mana kata badan institusi dah bercerita tentang siapa yang layak tak dapat. Cumanya yang lebih payah adalah bila kita dah tahu siapa dapat tapi tak ada siapa nak uruskan. Masing-masing tolak masing-masing. Kakak yang sulung lah, sebab kakak yang sulung. Kakak lah yang buat semua ni. Kakak pula dengan anak 10 orang nak uruskan. Kerja pula. Engkau lah adik, kau yang bongsu. Nampak kau macam tak ada tak kahwin lagi. Kerja pun balik kerja apa semua tak ada apa-apa komitmen. Kau lah yang uruskan. Adik pun macam ada benda lain lagi. Mungkin kerja pun kerja hanya kuli-kuli je, tak tahu nak uruskan dan sebagainya. So anak yang kedua pula, kau lah kau belajar paling tinggi ni sampai ke Amerika, takkan tak tahu nak uruskan kan. Pun di orang kata sepak-sepak juga siapa nak uruskan. Benda ni pun cabaran besar pada waris-waris. Dah tahu siapa waris tapi masing-masing macam tak apalah. Dan ini real berlaku lah dalam keadaan kita sekarang. Berlaku. Lebih parah lagi apabila dah tahu tapi dia diamkan.
Dia yang uruskan pusaka tu tapi dia diamkan. Contoh biasanya saya nampak adalah anak yang sulung. Dia banyak tolong jaga mak dia sampai jaga kebun, jaga rumah tanah tu dan sebagainya. Jadi bila maknya meninggal atau ayahnya meninggal, dia diamkan je, tak nak pun buat pembahagian pusaka dengan adik-adiknya. Adik-adiknya pula jenis memang hormat abangnya. Okay, selagi abangnya tak bercerita pasal harta, dia tak naklah cerita kan, kata gila harta pula kan, macam tu. Jadi sampailah bertahun-tahun lepasnya tak diuruskan. Adik yang dah meninggal dunia pun ada. Jadi banyaklah macam tadi kematian berlapis. Kembali kepada kematian berlapis je lah. Betul. Berlapis. Jadi benda ni memang sangat banyak berlaku. Jadi saya nak nasihatkan, sebenarnya orang yang berpemikiran kata tak apalah, tak payah uruskan dan sebagainya, itu salah. Kata kubur masih merah lagi, tanah masih merah lagi, ayah punya tanah. Salah hujahan ataupun orang kata komen yang bersebegitu sebenarnya tak masuk di akal. Kadang-kadang dia tak menepati syariat pun. Sebab apa? Dalam syariat kita kena segerakan harta pusaka. Kewajipan itu ada, kena uruskan harta pusaka segera. Dia jadi dalam kaedah fiqh ma la yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Tidak sempurna suatu kewajipan itu dengan tiadanya dia, maka dia jadi wajib juga. Contoh, faraid itu kan wajib. Jadi bila kita tak buat, kita seolah-olah tak buatlah faraid itu, kewajipan itu, maka jadi wajib apabila kita kena laksanakan faraid itu. Jadi prosedur permohonan untuk bicara pusaka nak melaksanakan faraid itu jadi wajib juga. Kena buat juga sebenarnya. Kadang-kadang orang tak tahu benda ni. Tak apalah, kita tunggulah dulu, mak masih ada lagi kan. Sebenarnya walaupun mak masih ada sekalipun, ayahnya meninggal dunia, kena buat juga. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dan siapa yang akan terlibat sama. Dia akan jadi kes yang sangat susah bila kita terlalu lama tinggalkan untuk laksanakan tu. Satu, memang kita kata berlapis lah. Kedua, dokumen yang lama tu, adakah kita boleh dapat sejak kematian ayah yang dah bertahun-tahun tu, nak dapat balik kan susah. Jadi benda-benda ni banyak risiko dia, sehingga tadi itulah hampir 90 bilion kita dengar kan, 2023 punya harta yang tidak dapat diselesaikan. Jadi sayang, 90 bilion tu besar kan? Sangat besar. Sepatutnya tak ada orang miskin. Ya, sepatutnya. Kalau dengan semua harta tu dimanfaatkan sebaiknya. Betul. Seterusnya tu saya nak tadi kita cakap satu, pertama pusaka tu apa, kemudian nak faham siapa faraid. Langkah seterusnya atau stage seterusnya adalah kita, apabila kita sebagai waris, kita tahu yang mungkin ada sebahagian daripada harta si mati ni dia tidak patuh syariah. Dan saya dapat tahu yang Baitulmal juga sebenarnya salah satu saluran untuk kita menyalurkan harta yang tak patuh syariah ni, supaya kita tak menggunakanlah sebagai waris, tak menggunakan harta tu. Apa kata Ustaz tentang keadaan tu? Betul. Benda ni pun dia dah makin, orang kata tadi tu dah orang kata level dia dah high dah nak faham. Yang ni pun sebenarnya dah level lagi tinggi high nak faham. Sebab bila kita dah tahu tentang harta pusaka, baru kita tahu sebenarnya harta ni harta haram ke halal ke. Dan sedangkan kita pun tak tahu suatu arwah hidup tu dia dapat secara bagaimana, kan, dari mana dan sebagainya. Jadi bila perkara macam tak perlulah kita nak kena selidik pula. Tiba-tiba jadi pegawai kesihatan, kaji balik pergi tempat company lama, yang ini dia kerja sebagai apa ni, pengedar apa, buat apa dan sebagainya, ada berkenaan dengan unsur haram tak, kita nak kena selidik sampai ke situ ke? Tak perlu. Yang kita tahu, kita hanya hukum apa yang zahir je. Apa indikator yang kita senang nak nampak sebenarnya harta ni harta haram atau tak patut syariah, atau harta ni okeylah harta yang patut syariah? Biasanya yang ini yang terlibat adalah apabila melibatkan transaksi muamalat perbankan ataupun transaksi yang moden sekarang ni lah, yang ada konvensional, ada yang syariah. Contoh yang paling dekat saya ambil adalah KWSP sendirilah. Kita kat sini dah ada dah yang syariah punya KWSP. So kita boleh bertukar lah daripada caruman KWSP yang konvensional kepada syariah. Sebab yang ini dia memberi perkara yang sangat besar. Sebab bila konvensional kita faham, ataupun saya mungkin ada yang tak faham, saya jelaskan. Konvensional ni adalah satu transaksi yang sangat luas. Dia bukanlah tidak orang kata mementingkan aspek halal haram, tapi itu dia punya norma untuk konvensional. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada dia laburkan di mana, kan, sebab mungkin tak ada satu advisor daripada syariah
compliance untuk menasihati dalam konvensional punya urusan transaksi kan. Jadi perkara ini kita kena hati-hati. Kita kena elakkan. Sebab kita sebagai orang Muslim, kita kena ambil yang akad ataupun yang produk yang betul-betul Islam, yang betul-betul Islam kita jaga. Sebab konvensional boleh jadi adanya riba, boleh adanya pelaburan ke tempat-tempat yang kita tidak tahu sama ada dia haram ke halal ke ataupun syubhah. Jadi maksud Ustaz, kalaulah harta yang diwarisi oleh waris tu datang daripada KWSP yang konvensional, kita boleh kata dia tak patuh syariah ke macam mana? Betul. Sebab dalam fatwa dia dah keluarkan satu keputusan apa-apa yang konvensional sebenarnya tak patuh syariah. So dapat dia ratus-ratus ribu tu IPF banyak kan? Ya, betul. Kadang-kadang itu yang kita rasa terbeban juga nak cakap dengan waris. Sebenarnya bukan mereka punya. Sebab itu adalah harta yang haram. Umpama sikit pun tak dapat lah kiranya. Boleh dapat, takkan tak dapat. Sebab yang keluarkan yang carum tu adalah orang tu sendiri. So yang carum tu sebenarnya halal lah. Sebab dia yang carum, tu duit dia. Kena kira balik lah berapa yang dicarum, yang dividen, yang tambahan melalui daripada caruman itulah yang kena kira. Sebenarnya dia agak susah sikit nak dapatkan maklumat tu. Tapi ada para cendekiawan kita dah buat kiraan. Ada yang kata 70%, 30%. 70% halal, 30% itu tidak halal. Besar lah yang halal tu. So 30% pula, dalam 30% tu ada lagi pecahan. 60% yang halal, 40% yang tak halal. Dia adalah benda tu kena rujuk semula lah. Benda tu kena dapatkan pandangan yang pakar. Benda ni. Tapi nak katanya confirm benda tu halal ke tak, confirm lah tak halal sebab konvensional kan. Jadi bercampur, ada yang halal, ada yang haram. Jadi bila macam tu memang kena bersihkan. Kita kena sucikan harta tu. Itu baru KWSP. Belum lagi benda-benda lain. Contohnya insurans. Benda ni pun orang tak tahu sebenarnya insurans tu sebenarnya bukanlah perkara yang boleh diwarisi. Sebab insurans nyawa lah ni kan. Betul. Insurans pampasan tu kan. Sebenarnya dia adalah konvensional lah. Jadi dalam kategori pusaka, dia pusaka, dia bukan pusaka. Yang mana tak terikat dengan hukum faraid, tak perlu faraid kan. Dia konsep insurans dengan takaful lebih sama. Takaful adakah pusaka, bukan pusaka. Takaful dia kena bagi pada siapa bila meninggal? Pada penerima tu lah yang dinamakan kan. Takaful berdasarkan hibah tadi, dia buat hibah takaful. Kalau insurans sama konsep macam takaful tadi, dia ada penerima. Cumanya statusnya adalah bukan bukan patut syariah. Jadi benda ni orang yang tak sedar benda tu. Kadang dia main ambil je penerima tu kan. Kalau dia sedar, ada beberapa orang yang saya dapat tu memang dia betul-betul jaga benda ni. Sebab benda ni kan melibatkan halal haram. Bila kita makan sedikit haram pun, dia akan menjadi efek kepada kita punya keseluruhan harian ibadat kita dan sebagainya. Jadi benda ni lah yang orang mungkin terlepas pandang. Bila insurans dapat, wah kita boleh guna suka hati, kaya aku dan sebagainya kan. Tapi benda tu kena rujuk lah. Penyucian itu bukannya 100% kena bagi. Tidak. Mungkin orang salah faham berkenaan itu. Waktu yang tak nak bagi tu. Waktu tak nak bagi tu. Dia ada persen lah. Contoh macam saya cakap tadi, apa yang dia bayar itu halal lah. Contoh macam insurans kan, kita bayar juga bulan-bulan kan. So benda tu halal lah, dikira daripada sumber yang halal. Cumanya imbuhan yang dapat lebihan daripada itu. Contoh insurans kita, kita akan dijanjikan dapat 10,000. Contoh lah kan. Tapi yang kita bayar bulan-bulan 50 sen ke RM1 ke, bila dicampur sehingga kita meninggal dunia tu, kita dapat kita bayar hanya 5,000 je. Contoh lah kan. Yang kita keluarkan duit kan bulan-bulan, dia asal 50 sen ke sebulan kan. 5,000 je yang kita bayar sebenarnya. So 5,000 tu lah yang jatuh pusaka sebenarnya. Baki 5,000 itu adalah pampasan daripada tabungan lah yang dia ambil akad tu kan. Kalau takaful dia guna akad tabaruk, yang mana orang lain menabung lah kat dalam tu untuk kebajikan orang-orang yang lain, penabung-penabung yang lain. Macam tu konsepnya. Dan benda ni perlukan kesedaran daripada individu tu sendiri lah, waris tu. Siapa pula nak pergi check ini dia sucikan ke, dia tak sucikan ke. Betul. Satu hal juga kan? Satu hal juga. Benda ni pun agak sukar sebab yang uruskannya hanya majlis agama je. Jadi kalau pergi zakat pun dia mungkin tak tahu berapa nak kena sucikan. Nak pergi pejabat agama tak tahu kan. Jadi yang mana terdengar podcast ataupun kita punya episod kali ni dah tahu tu, mungkin boleh lah. Ini apa kerja Ustaz ke? Sebenarnya pegawai menyiasat tu nilai dia ke? Betul. Okey. Semua produk ataupun kita panggil produk lah, bawa Baitumal ni kita yang akan cover, maksudnya siasat lah, bagi penjelasan pada pelanggan-pelanggan yang datang kan. Macam tu lah untuk sebarkan dakwah. Okey, kita tahu tadi EPF, KWSP, mungkin ada insurans, ada ke tak contoh-contoh harta lain yang sebenarnya orang nampak biasa tapi sebenarnya boleh jadi jatuh haram, jatuh tak patut syariah kalau dia yalah, maksudnya ada
halangan-halangan tadi tu? Biasanya yang nampak macam tadi itulah Dua sebab tu dia lah. ada akad konvensional kan. Okay. Dia ada orang kata statement bila kita daftarkan contoh akaun simpanan konvensional, kita ada dia ada tulis kat situ. Okay. Kan biasanya kan. So bila dah tahu tu, itu confirm lah harta yang kita perlu nilaikan semula, sucikan kalau ada melibatkan perkara-perkara yang syubhat dan sebagainya. Tapi dalam keadaan harta-harta yang lain tu agak sukar kalau tak diberitahu. Ataupun yelah, kalau curi mana tahu kan. Ya, betul. Contoh menang judi, kita tak tahu kan. Tiba-tiba dia buat rumah besar, kita tak tahu dia dapat daripada mana. Betul. Jadi benda tu memang di luar kita punya kemampuan. Faham. Jadi tak perlulah sampai nak kena jadi pegawai penyiasat pula korek kan. Sampai binasakan diri, ada kerja lain lagi yang lebih utama. Yang itu juga kita cakap kan. Itulah. Tapi kalau kita tahu memang dia ni jenis pemain judi kan. Dan dia pun memang banyak duit dan sebagainya. So kita kat situ dah tahulah sebenarnya hasil pendapatan dia pun daripada itu. Jadi kat situ kita dah tahu harta-harta yang dia raih ataupun dia dapatkan tu memang daripada hasil pendapatan dia lah sebagai penjudi. Jelas lah. Jelas. Bisnes arak. Confirm lah. Hartanya tu. So itulah kita kena syakna. Saya mencabar juga sebagai pegawai di Baitumal MAIS sendiri. Nak yelah, satu kita nak pergi jumpa dengan waris-waris dan nak mahamkan yang sebenarnya benda ni tak patut syariah, benda ni perlu disucikan dan ini bahagian ni awak tak dapat, perlu diserahkan kepada Baitumal. Betul. Ada tak lagi contoh-contoh bentuk lain yang Ustaz sebagai pegawai yang dah agak, saya ingat 3 tahun agak satu tempoh yang bolehlah berpengalaman juga, bercakap tentang Baitulmal ni, satu tadi dah Ustaz cakap dah, asal ambil duit je, laju je sampai Ustaz sampai. Lepas tu dari sudut macam mana agihan ni, macam mana tak nampak pun, macam dari sudut ketulusan, dari sudut itulah ambil duit laju bila nak sampaikan kepada yang memerlukan tu, susah betul nak minta duit macam itulah. Kadang-kadang tak nampak pun kan kita bagi bantuan dan sebagainya kan. Biasa macam itulah. Pun kita dengar juga macam tu. Tapi benda-benda macam tu kita memang dah terima banyak perkara sentimen begitu. Kita dah terima benda tu. Jadi sehingga kita buat satu inisiatif, kita mewawarkan apa yang kita salurkan bantuan itu. Sebab itu kalau siapa yang ikuti majlis agama daripada awal, apa-apa bentuk pemberian kepada orang awam ke mana-mana institusi kebajikan ke, kita akan maklumkan dalam berita. Juga dalam portal kita pun kita ada maklumkan pengagihan. Sebab biasanya dalam bentuk agihan ni kita bagi dalam bentuk fidyah lah. Itu untuk yang kita utamakan, iaitu untuk fakir miskin kan, dalam bentuk fidyah. So benda tu pergi ke mana? Ke fidyah. Kalau lah perhatikan lah, ataupun menganalisis MAIS ni macam mana, majlis agama ni macam mana, kita ada bukan je sektor Baitumal, kita ada banyak sektor. Antaranya sektor sosial. Sektor sosial ni adalah yang menguruskan berkenaan hal ehwal sosial lives di negeri Selangor. Antaranya adalah orang fakir miskin, mu'alaf dan sebagainya pun dia uruskan juga. So fidyah pun termasuk dalam bawah sektor sosial, agihan fidyah. Diorang akan meletakkan satu KPI untuk menghabiskan duit yang kita orang kumpulkan. Baitumal lah, sektor Baitumal. Kita jenis yang mengumpul, diorang yang menghabiskan. Menghabiskan bukan menghabiskan untuk diorang berjoli, tidak. Yelah. Untuk sampaikan kepada semula kepada individu-individu yang layak menerima bantuan daripada sudut fidyah lah. Orang yang bayar fidyah kan, kita salurkan balik semula. Juga kita bagi kepada mana-mana jabatan, contoh Jabatan Agama Islam sendiri, kita memberi diorang dana untuk diorang run balik diorang punya program-program ataupun aktiviti-aktiviti diorang menguruskan hal ehwal agama Islam ni kan, urusan nikahnya dan sebagainya kan, memerlukan kos dan sebagainya. So kita gaji imam semua kat situ lah. Betul. Betul-betul. So kita juga yang bayar kan. Jadi benda-benda macam ni lah kita salurkan. Orang tak nampak kot yang benda ni. Ya, memang datang gaji imam, gaji Tok Bilal, Tok Siak semua tu lah. Betul. Jadi itulah kelemahannya. Mungkin tak nampak lah kita bagi macam mana. Kalau ada nombor anggaran, setahun berapa nilai ataupun harta yang diuruskan oleh MAIS secara umum lah, setahun berapa yang MAIS collect dan berapa yang diedar ataupun distribute semula kepada awam. Faham. Benda ni saya kena rujuk balik antara secara umum lah. Secara umumnya kalau kutipan, sebab kita tahu kutipan je lah, sebab saya Baitumal kan. Kutipan memang hasil kita cuba nak danai atau kita janai tu banyak lah, kadang-kadang tu sampai
17-11 juta lah macam tu untuk setahun kita raih. Itu untuk bukan zakat. Kalau zakat lain lah dia punya kutipan. Lagi banyak ke? Lagi banyak zakat. Zakat ni benda wajib kan. Jadi siapa yang tak bayar zakat tu silalah bayar. Macam tu. Pesanan penaja bayar. So zakat ni wajib, memang kena bayar. Memang dia adalah rukun Islam. Kan yang ke berapa? 4. Macam tu. So memang orang ingat zakat fitrah je ni, orang tak ingat zakat lain. Zakat-zakat lain belum lagi kan. So kalau ikutkan dana zakat pun saya dah lupa, tapi peningkatan tu berlaku lah pada setiap tahun. Untuk kutipan, termasuk juga kutipan-kutipan daripada sumber yang lain, contoh fidyah dan sebagainya pun naiklah tinggi. Jadi apa yang kena kita contribute balik adalah benda yang sama. Kita kena contribute kan. Maksudnya yang masuk tu akan keluar juga. Betul. Janganlah masuk ada separuh masuk dekat poket. Siapa dia buat writer masuk poket pun atas dasar syariat pengurusan juga. Lah, pengurusan kos pengurusan dan upah lah kita sebagai menguruskan. Dan benda tu diaudit lah sebenarnya, bukanlah macam itu saya kita nak tekankan juga. Ya betul. Kita pula baru-baru ni memang ada audit daripada SIRIM. Sebelum SIRIM ada audit dalaman lagi. So bertimpa-timpa audit kita ada. So memang nak kata tak telus tu susah sebab memang akan ada benda tu. Kalau ada berlaku tak telus tu pun kadang-kadang ada dengar berita. Baru-baru ni pun saya ada dengar berita. Ada beberapa pegawai lah, bukan di majlis agama tapi ada dalam institusi agama. Benda tu ada. Itu individu tu sendiri lah. Individu tu sendiri. Benda tu ada. Benda tu kita pun dinilai. Sebab kita ni kena amanah lah, sebab kita memegang duit orang kan. Harta dalam Baitumal ni lah sangat berat. Sebab bukan setakat kita bayar terima fidyah, kita terima untuk macam lain-lain produk. Contoh wang orang yang berhutang. Contoh macam tu. Contohnya macam kita berhutang dengan seseorang 20 tahun lepas, tapi kita lupa dengan siapa. Contohlah roommate ke kita ke yang lama dekat bazar belajar kan. Kita lupa. Jadi apa yang boleh kita buat untuk hilangkan rasa kegelisahan yang kita kena bayar kat orang tu, kita berserah kat Baitumal. Baitumal boleh pegang. Dia jadi pemegang amanah. Baitumal ni merupakan pemegang amanah juga. Dalam Seksyen 5/4 yang nama pentadbiran, dia memperuntukkan Baitumal boleh menjadi wasi bagi mana-mana wasiat, pemegang amanah atau bagi mana-mana amanah. Macam tu. Orang-orang yang berhutang, harta jumpaan kan, orang yang tercicir, hartanya luqatah kita panggil, pun diserahkan ke Baitumal. Dalam kes ni tak semestinya duit, kadang-kadang kambing hilang pun kadang-kadang diserahkan kepada Baitumal. Lost and found. Ya betul. Jadi banyak harta-harta orang yang kita jadi amanah untuk kita jaga. Jadi benda ni bukan benda yang simple. Jadi audit tu mesti dah kita kena lalui supaya itulah agar dunia dan akhirat kita lepas lah. Dunia bolehlah kita audit kan, kita terima. Mungkin kat dunia pun dia boleh pemalsuan dokumen dan sebagainya tu kita tak boleh nak trace dan sebagainya, tapi akhirat lah kita tak dapat nak bagi tahu macam mana. Betul. Adakah jadi besar, sangat besar. Memang kita memang ada berkala audit tu. Bukan setakat di MAIS, di anak syarikat pun kita ada buat juga. Jadi jangan ragu-ragulah dengan untuk bertransaksi ataupun bermuamalah dengan Baitumal. Segala bentuk transaksi lah, dengan zakatnya. Betul. Dengan fidyahnya. Betul. Dan soalan seterusnya ini pasal wakaf. So, mungkin kita buka sikit pasal wakaf. Sikit. Mungkin satu kefahaman awam kot orang Melayu kita, orang Melayu Muslim kita, bila bercakap pasal wakaf ni, yang selalu difikirkan tu adalah wakaf tanah nak jadi masjid. Mak ni nak mati dah, nanti tanah yang dekat ujung bendang tu mak anak-anak tolonglah uruskan, mak nak wakafkan untuk jadi masjid. Itu yang biasa menjadi amalan ataupun apa yang orang faham tentang wakaf. Soalan pertama, sejauh mana benda itu praktikal untuk majlis agama lah menguruskan, dan yang kedua, apa masalah-masalah yang timbul bila meletakkan satu bentuk spesifikasi tadi macam wakaf untuk masjid dan sebagainya tadi. Soalan ni dia sebenarnya agak, orang kata kita sikit lah sentuh kan. Sebab kadang-kadang pun kita ada terima juga berkenaan dengan wakaf ni dekat Baitumal. Sedangkan dia benda agak yang berbeza berbanding dengan Baitumal. Sebab wakaf ni ialah kita memberikan harta kita menahan diri daripada sudut maksud wakaf tu lah, kita menahan diri. Wakaf kita berhenti. Kita berhenti daripada gunakan harta itu, tapi harta itu digunakan untuk orang lain, untuk memperoleh pahala lah, macam tu. Dan kadang-kadang bukan dalam bentuk tanah je, dalam sudut yang kita faham kita tanah lah. Yang tadi maksud yang saya sampaikan. Tapi sebenarnya kalau difikir luas lagi, ulama kontemporari, majma'
Al-Fiqh dia sebut tentang wakaf tunai lah. Dan selain daripada tanah, kita boleh wakafkan tunai juga sebenarnya. Dia tetap ada perbezaan di antara dengan sedekah sebenarnya kan. Kalau wakaf tunai apa beza dengan sedekah? Sedekah je, Orang cakap sama kan, je. baik bagi sedekah aja sebenarnya kan. Tetap ada nilai yang berbeza dekat situ sebab instrumen wakaf dengan sedekah tu adalah berbeza. Sedekah tu mungkin kita untuk membantu orang dan sebagainya. Wakaf ni lebih kepada memang kita nak dekatkan diri kepada Tuhan. Memang kita sedekah ataupun kita tahan diri kita daripada guna duit tu untuk kebajikan demi Tuhan lah, kerana Allah lah, maksudnya macam tu. Itu bezanya wakaf lah. Sedekah ni lebih umum lah, kita bagi macam tu je kan, membantu dia dari sudut umum macam tu. So adakah tidak dibolehkan? Boleh lah, sebab tadi saya sebut ulama fiqh yang contemporary dia dah mengharuskan ataupun dia memberikan satu pandangan hukum mengharuskan wakaf. Dan Baitul Mal boleh menguruskan wakaf tunai ni? Tidak. Tidak. Yang saya cakap tadi tu dia berbeza dengan bidang kuasa Baitul Mal. Sebab wakaf tadi saya sebutkan ada satu badan agensi yang menguruskan khas pasal wakaf, iaitu Perbadanan Wakaf Selangor. Dia di bawah Majlis Agama. Okey, bawah Majlis Agama. Kalau zakat, lembaga zakat. Kalau wakaf, Perbadanan Wakaf. Macam tu. So kadang-kadang orang tak tahu sama ada nak wakaf ke, nak wasiat ke. Kadang kan orang wakaf tanah je, tak ada wakaf tunai kan. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Cumanya kekangan yang lebih tak dapat sekarang ni lah yang saya hadapi adalah satu, bila mana hasrat dia nak beri tanah ni untuk keluarga dia, tapi tak boleh jual. Maksudnya untuk turun-temurun keturunan dia guna rumah tu. Maksudnya tu maksudnya macam dia ada rumah, dia nak bagi pada anak dia, tapi dia letakkan syarat jangan anak dia jual dan sebagainya. Okey. Kan? Dia call macam tu. Saya cakap mana boleh, dalam konteks hibah bagi pada anak tu mesti boleh gunakan, manfaatkan, termasuklah jual rumah tu. Hadiah lah untuk dia pun. Untuk dia. Itu konsep hibah asalnya. Tapi dia seolah-olah nak hibahkan, tapi dia letakkan syarat macam tu. Dia kata tak boleh jual lah rumah ni, dia kekal lah jadi milik keluarga yang lain. Kalau dia tak nak, bagilah kepada keluarga yang lain, macam tu. Dia dah spesifik macam tu. Bila dah macam tu, saya kata itu dah lebih kepada wakaf. Wakaf apa? Wakaf zuri. Wakaf zuri itu adalah wakaf untuk keturunan dia, keluarga dia. Okey. Boleh dalam kita punya Islam dia ada satu kaedah, iaitu wakaf zuri itulah untuk seperti mana hasrat pelanggan tadi tu. Cumanya di majlis agama, di Perbadanan Wakaf, saya tak sure sama ada dia dah buat belum. Atas saya punya makluman yang hari tu rasanya masih lagi belum lah, sebab dia ada kekangan pentadbiran. Maksudnya hukum boleh, tapi pelaksanaannya masih boleh tak tahulah macam mana keadaan tu. Pentadbirannya mungkin agak susah, sukar kekangan sebab digunakan oleh waris. Tapi bila mana wakaf, dalam enakmen pentadbiran seksyen 88 ke 85 macam tu, mesti didaftarkan di bawah majlis agama apa-apa harta wakaf. Contohlah tanah kan, biasanya majlis agama lah nama dia nanti, dah bukan nama dia dah. Macam tu tadi, orang yang nak buat tadi tu dia kena daftarkan tanah majlis lah. Untuk laksanakan. So majlis sebagai pemegang amanah. Okey. Mengamanah untuk harta wakaf tadi tu. Untuk kata pastikan harta wakaf itu tidak diambil sewenangnya. Sebab benda ni berlaku dulu saya sebelum di Maiz juga, saya jaga masjid. Di Hulangan. Ada kes lah yang mana waris-waris bergaduh nak menuntut hak, sama ada itu faraid ataupun wakaf. Sedangkan orang surau dekat situ, dia cerita pasal tanah lah. Dia bergaduh kan pasal wakaf. Tanah tu sama ada hak faraid ke ataupun telah diwakafkan oleh telah diwakafkan. So bila mana tak ada hitam putih harta tu diwakafkan, tapi telah pun dilaksanakan, maksudnya dibina surau, orang kampung pun dah biasa surau dekat situ, tapi tiada pembuktian harta tu diwakafkan, tu agak sukar lah. Jadi benda ni mungkin orang ambil mudah kan, nak wakafkan tapi cakap mulut je, buatlah surau kat sini, surau solat kat sini ramai-ramai. Macam tu. Sampai satu masa anak-anak pun dah besar, sampai ke cucu pun tak tahu harta tu diwakafkan. Dia ingat dia punya sebab nama masih nama pewakaf tu kan. Bila nama pewakaf dalam undang-undang sivil, dia kata itu harta pewakaf lah, yang mana bila dia meninggal tertakluk pada hukum pusaka faraid kan. Dia akan ambil macam tu, sedangkan dia dah pun berwakaf sebenarnya. Jadi benda ni bergaduh lah. Ada satu kat tempat tu, saya tak sure, tak ingat kat mana, lupa dah. Dia bergaduh lah waris-waris dengan pihak pengurusan surau. Surau tu lah yang dah jadi surau pun tanah tu. Dia rebut nak diambil alih. Saya ada dengar juga cerita tu ada. Jadi benda ni memberi besar lah
dia punya kesan tu. Sebab bila dah wakaf ni sebenarnya hak Allah, diwakafkan, faham tak? Jadi bila waris-waris ambil, menjadi dosa lah kepada waris jika wakaf tu adalah wakaf yang sah, maksudnya yang memang pernah pewakaf itu wakafkan. Jadi benda ni ambil isu yang sangat besar lah benda ni. Sampai waris-waris pun gelap mata tentang hal ehwal hukum agama. Macam tu. Yelah, dari sudut syaratnya dah telah sah pun dia wakaf. Cumanya dari sudut mungkin pengurusan legality itulah. Betul. Undang-undang tu sebab tak ada hitam putih tu. Betul. Tak binding lah kiranya. Betul lah, betul. Pengurusan tu. Jadi benda ni agak ada grey area yang mana mungkin kita akan terlepas pandang dan akan ada pertikaian lain yang membawa kepada kesan macam tadi itulah. Waris-waris boleh untuk menuntut perkara-perkara macam tu. Jadi kita pula akan kesan pada waris-waris bahawa dia macam seolah-olah kita bagi dosa dia pula untuk menuntut hak yang telah diberikan. Tapi dah siap lah suruh. Jadi benda ni memanglah kita kata nak buat apa semua tanya. Kan kita kena daftarkan secara hitam putih beli awal. Termasuklah hibah, wasiat sendiri kan. Harta tanah dah diberikan kepada anak yang sulung. Anak sulung pula menerima tapi tak ada bukti hitam putih, dia pun buat rumah. Bila sampai masa ayah meninggal, tanah tu kena faraid lah. Kan? Mana bukti kata Alung dapat hibah daripada ayah? Tak ada. Jadi senang-senang boleh waris lain menafikan hak. Benda tu tapi tak adalah semudah saya cakap boleh nafikan. Tetaplah kena melalui proses perundangan yang mana kena ada pembuktian, ada berlaku hibah ke tidak dan sebagainya, turun naik mahkamah. Tapi benda tu agak bagi kesan buruk kepada orang yang menerima tu lah, secara tanpa hitam putih tu. Kan dia dah buat pun rumah atas tanah tu. Jadi memberi kesan juga. Jadi benda tu kesian lah. Kesian pada menerima dan kesian juga pada waris-waris lain. Mungkin dianggap itu bukan hibah, memang hak faraid kan. Jadi kita yang pemilik harta sebagai ayah ni lah yang kena sedar cakna. Harta tu kita kena sendiri rancang. Kalau nak wakaf, wakaf. Kalau kata nak wasiat, wasiat. Kalau nak hibah, hibah. Jadi benda ni lah yang akan secara tidak langsung dia dapat mengurangkan perkara pertelingkahan tadi dan sekaligus mengurangkan yang harta terbeku tadi. Sebab saya pun dapat data yang baru ini, sebenarnya dengan kehadiran produk kita yang berkenaan dengan wasiat, hibah dan sebagainya tu kan, dapat mengurangkan masalah kes yang beku tu. Sebab kita dapat selesaikan dengan adanya dokumen tadi itulah perancangan awal. Si mati sebelum dia mati dia dah rancang nak bagi wasiat ke, wakaf ke, hibah. Yang bila dah ada ni kita just laksanakan. Kita bila dah meninggal je kita akan jumpa waris-waris. Saya juga pegawai. Saya lah pegawai. Itulah tugas hakiki saya. Bila dia orang meninggal saya jumpa waris-waris. Saya akan jumpa mereka, saya cakap harta dah dihibahkan. Kita ikut seperti mana hibah. Waris saya nak tuntut, saya cakap tak payahlah sebab dah dihibahkan. Kalau nak tuntut juga sia-sia. Boleh tapi sia-sia lah, pergi mahkamah turun ni mahkamah tetap kata sah. Orang yang nak menuntut tu tak dapatlah apa yang dia nak. Kan? Jadi benda ni sekaligus dah memudahkan proses untuk mengurus harta pusaka tu lah, dengan melibatkan majlis agama ni lah. Jadi kita pun mudahlah untuk uruskan harta pusaka itu, sebab kita dah bincang dapatkan persetujuan awal sebelum proses bicara pusaka. Ini lebih kata kepada prosedur lah. So mana-mana orang yang dah pernah uruskan pusaka tu mungkin dia tahulah macam proses mana uruskan kan. Ada bicara depan pegawai pusaka. Depan pegawai pusaka tu tak perlu pun nak bergaduh sebab dia nak dengar keputusannya, nak bagi macam mana. Sebab asas yang dia pegang adalah ikut faraid. Sebab ada orang bila dia dah rasa macam tak dapat apa yang dia nak, semua tak dapat. Semua tak dapat, dia tak nak bagi sama. Tak nak datang bicara, tak nak itu, tak nak ini. So dia menyusahkan, itu yang jadi beku tu dekat pegawai pusaka. Jadi dengan kehadiran kita mendamaikan semua orang. Kita kontak semua orang. Walaupun ada yang tak puas hati, kita cuba suluh atau kita kata berdamailah dengan mereka untuk diorang terimalah apa yang ada. Kalau kata tak ada dapat terima apa, terima jugalah. Sebab itulah sebenarnya kalau kata dah dihibahkan, kita tak boleh nak lawan kan. Sebab itulah hukumnya. Faham? Jadi kalau untuk orang Ustaz sebagai, kita boleh kata Ustaz sebagai orang individu atau pegawai yang mewakili MAIS lah secara keseluruhan. Ada orang yang nak buat wakaf, apa nasihat Ustaz kepada mereka ni? Apa mungkin satu bentuk apa jenis harta yang kita boleh wakafkan dan apa prosedur-prosedur yang perlu lalui untuk dia buat wakaf ni sendiri? Kalau wakaf lah, cerita pasal wakaf, pertama
perlu ada pendaftaran wakaf tu lah, yang mana Pergi ke mana dulu? Maksudnya? pergi ke Badan Wakaf Selangor lah untuk mendaftarkan wakaf dia. Untuk sebab macam saya cakap tadi, dalam apa-apa wakaf dia mesti didaftarkan di bawah Majlis Agama Islam Selangor lah, supaya senang untuk kita kawal harta tu telah diwakafkan. Jadi kalau kata waris nak menuntut, tak boleh dah, sebab dalam Majlis Agama dah tu confirm memang dah boleh wakaf. So itu yang memang pasti. Itulah kaedah yang sepatutnya, supaya pewakaf-pewakaf ni dia rasa yakin dan tak memberikan mudarat kepada waris-waris yang lain. Dia, macam saya cakap tadi, dia bila tak buat pendaftaran tu, dia beri mudarat lah pada waris lain. Waris lain anggap itu adalah harta dia yang perlu difaraidkan. Jadi perkara tu menjadi salah faham. Yang kalau kata nak wakaf, pergi pejabat Badan Wakaf Selangor untuk daftarkan wakaf. Tak kisahlah wakaf dalam bentuk wakaf tunai ke, wakaf tanah ke, buatlah satu hitam putih. Sebab hitam putih ni penting. Dia dalam pada masa zaman sekarang ni, hitam putih tu memang sangat penting. Saya bagi contoh mudah dalam bab hibah. Hibah kalau ikutkan asalnya hukumnya ada 4 je sebenarnya. Kan? Iaitu pemberi, penerima, harta yang dihibahkan dan juga akad lafaz. Jadi sirah. Jadi kalau saya bagi hibah pada tuan tanpa ada saksi pun boleh. Sebenarnya hukumnya sah. Tapi pada zaman sekarang ni tak boleh macam tu dah. Sebab orang takkan percaya saya hibahkan kepada tuan. Bila saya meninggal nanti tuan dapat macam mana? Apa bukti dia? Kau keluarga akan marah. Macam mana boleh dapat, orang luar pula tu kan? Dia tak ada bukti benda tu. Jadi keadaan sekarang ini memaksa kita untuk memerlukan satu bukti mengatakan bahawa hibah tu berlaku. Antaranya saksi ataupun pembuktian dokumen, sign hitam putih dan sebagainya. Jadi benda tu perlu supaya nak mengelakkan daripada pertikaian tadi itulah. So bila pertikaian berlaku, akhirnya membawa kepada penambahan jumlah tadi tu berbilion-bilion yang akan menjadi tidak dapat dimanfaatkan. Sebab tadilah pertikaian, perancangan harta tu tidak teratur sehingga melibatkan pertelingkahan, pertikaian, salah faham, macam-macam yang berlaku. Betul. Jadi nasihat saya, rancanglah harta itu. Dengan jangan rancang tu kita cerita dengan anak-anak, engkau ambil plot ni, engkau ambil belakang ni, yang ni ayah nak buat surau. Cakap macam tu je. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Tahun 40-an dulu mungkin boleh cerita lah. Boleh macam tu. Sekarang ni tak boleh. Dia kena ada hitam putih. Kena buat juga hitam putih tu. Sebab itu dalam ayat Al-Quran dia disebut dalam bab hutang lah kan. Bila kau berhutang, maka tulislah hutang itu. Kan? Supaya apa? Supaya benda tu lah kita tak nak ada dakwi belakang hari. Dan kita punya tanggungjawab untuk membayar hutang tu dilupakan oleh waris-waris. Sama juga macam tadi tu. Kalau kata dah diwakafkan, tu tanggungjawab kita lah untuk kita buat hitam putih. Waris lain tak boleh tuntut. Sebab itu dah diwakafkan. Ada konsepnya macam tu. Masya Allah. Panjang juga kita, ini dah sejam dah kita cerita harta ni memang sebenarnya kalau mana sambung sejam ni, tapi itulah kita pun masih agak suntuk dengan podcast kali ini. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Sama-sama. Cerita-cerita Ustaz pengalaman menguruskan harta umat Islam ni, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita sembang-sembang santai dalam sesi kali ini adalah manfaat sebanyak kepada orang yang mendengar, dan kita mengharapkan jugalah sebar-sebarkan juga apa yang kita sembang ni. Mudah-mudahan orang awam Islam di luar sana lebih terdidik dengan pengurusan harta. Sedar, terdidik dan tahu nak menguruskan harta macam mana. So, sangat sayang ada lebih, saya ingat sekarang lebih 100 bilion lah kalau nak kata itu tahun 23 yang tidak diuruskan tu, yang akhirnya yang ruginya kita sendiri, umat Islam sendiri yang rugi kerana harta ada tapi tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Sekarang itu saja untuk kita punya sesi podcast pada kali ini. Terima kasih Ustaz atas kesudahan bersama dengan kita. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.